Aiman Reko, seorang anak kecil yang dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan muzik dan cinta, tiba-tiba kehilangan segala-galanya apabila ibu bapanya terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya. Tragedi itu berlaku ketika Aiman baru sahaja berusia 5 tahun. Sejak itu, dia tinggal bersama neneknya, Zainab Rashid, di sebuah ladang terpencil yang menjadi tempat perlindungan mereka berdua. Neneknya adalah seorang wanita tua yang kuat semangat, tetapi hidupnya juga tidak kurang dari duka setelah kehilangan anaknya, yang juga merupakan ibu kepada Aiman. Aiman hanya mewarisi satu-satunya harta pusaka daripada ayahnya, iaitu sebuah gitar. Gitar tersebut bukanlah sekadar alat muzik, ia adalah lambang cinta dan kenangan yang tersemat dalam diri Aiman. Ayahnya, seorang pemain gitar dan penyanyi dalam sebuah kumpulan muzik tempatan, sering kali memainkan lagu-lagu indah di hadapan Aiman sewaktu dia masih kecil. Lagu-lagu itu seolah-olah menjadi penghubung di antara Aiman dengan ibu bapanya yang telah tiada. Sejak kematian ibu bapanya, Aiman banyak menghabiskan masa di ladang bersama neneknya. Ladang tersebut penuh dengan pokok buah-buahan dan sayur-sayuran yang diusahakan oleh Zainab. Setiap pagi, mereka berdua akan keluar ke ladang untuk mengutip hasil tanaman. Walaupun Aiman tidak begitu menyukai kerja-kerja di ladang, dia tetap melakukannya kerana ingin membantu neneknya yang semakin tua. Namun, setiap kali selesai bekerja di ladang, Aiman akan kembali ke biliknya dan mengambil gitar peninggalan ayahnya. Dia akan duduk di atas katil sambil memetik tali gitar itu, memainkan lagu-lagu yang diajarkan oleh ayahnya suatu ketika dahulu. Suara petikan gitarnya meresap dalam keheningan malam, membawa Aiman ke dunia yang jauh dari kesunyian dan kesedihan. Zainab, yang melihat bakat cucunya, tidak mahu potensi Aiman sia-sia. Dia tahu, walaupun Aiman masih muda, dia mempunyai bakat yang luar biasa dalam muzik. Oleh itu, Zainab mengambil keputusan untuk menghantar Aiman ke sekolah muzik di pekan berhampiran. Walaupun perjalanannya jauh dan memerlukan pengorbanan yang besar, Zainab tidak peduli. Bagi Zainab, masa depan Aiman adalah segalanya. Di sekolah muzik, Aiman mula menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dia belajar bermain gitar dengan lebih serius dan mula menguasai teknik-teknik yang lebih kompleks. Selain itu, dia juga belajar menggubah lagu. Dalam masa beberapa tahun sahaja, Aiman menjadi sangat mahir dalam memainkan gitar dan menyanyi. Suara Aiman adalah sesuatu yang unik, dengan nada yang hanya dimiliki olehnya. Setiap kali dia menyanyi, semua orang akan terdiam, kagum dengan kemerduan suaranya. Pada usia 10 tahun, Aiman mula menyertai pertandingan bakat di daerahnya. Pertandingan ini menjadi medan pertama buat Aiman untuk menunjukkan bakatnya kepada dunia luar. Walaupun masih muda, Aiman berjaya menempatkan diri dalam peringkat akhir pertandingan tersebut. Kejayaan ini menjadi satu pencapaian yang sangat besar buat Aiman dan neneknya. Mereka berdua sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Aiman. Beberapa tahun berlalu, dan Aiman semakin dewasa. Bakatnya dalam muzik semakin terselah. Pada usia 16 tahun, Aiman mengambil keputusan untuk menyertai pertandingan bakat peringkat kebangsaan. Walaupun pertandingan ini lebih mencabar dan persaingannya lebih sengit, Aiman tetap yakin dengan kemampuannya. Dengan latihan yang gigih dan sokongan dari neneknya, Aiman berjaya menempatkan diri dalam peringkat akhir pertandingan tersebut. Walaupun Aiman tidak memenangi pertandingan itu, kejayaannya untuk sampai ke peringkat akhir adalah satu pencapaian yang sangat besar, memandangkan umurnya yang masih muda. Kejayaan ini membuatkan namanya mula dikenali dalam industri muzik. Aiman mula mendapat perhatian daripada beberapa penerbit muzik, tetapi tiada satu pun yang memberikan tawaran konkret. Namun, kebahagiaan Aiman tidak bertahan lama. Ketika dia berusia 17 tahun, neneknya, Zainab, tiba-tiba meninggal dunia akibat serangan jantung. Kehilangan neneknya adalah satu lagi tamparan hebat dalam hidup Aiman. Dia kini ditinggalkan bersendirian, tanpa ada sesiapa lagi untuk bergantung harap. Neneknya adalah satu-satunya keluarga yang dia ada, dan kini Aiman terpaksa berdikari untuk menjaga dirinya sendiri. Aiman mewarisi ladang tersebut, tetapi dia tidak mempunyai minat untuk mengusahakannya. Hidupnya menjadi kucar-kacir dan sengsara. Setiap hari,
dia teringatkan neneknya dan bagaimana mereka bersama-sama mengusahakan ladang tersebut. Namun, Aiman tahu bahawa dia tidak boleh terus hidup dengan kenangan semata-mata. Dia perlu melakukan sesuatu untuk masa depannya. Sebagai jalan terakhir, Aiman mengambil keputusan untuk menyewakan ladang itu kepada jirannya yang dipercayai. Dengan pendapatan yang diperolehi daripada sewaan ladang tersebut, Aiman berpindah ke bandar bersendirian untuk mengejar cita-citanya menjadi penyanyi. Walaupun dia tahu bahawa perjalanan untuk mencapai impiannya bukanlah mudah, Aiman tetap nekat untuk mencuba. Setibanya di bandar, Aiman mula menghadapi realiti yang sebenar dalam industri muzik. Untuk berjaya dalam dunia hiburan adalah proses yang sangat sukar dan panjang. Aiman mula menulis dan menggubah lagu-lagu sendiri, dan kemudian menghantar lagu-lagu tersebut kepada beberapa penerbit muzik. Namun, tiada satu pun daripada lagu-lagu tersebut yang diterima oleh penerbit. Setiap kali dia menerima penolakan, Aiman merasa kecewa, tetapi dia tidak pernah berputus asa. Selama 5 tahun, Aiman terus mencuba tanpa henti. Walaupun hidupnya penuh dengan cabaran, dia tetap tabah. Dia bekerja sambilan untuk menampung hidupnya di bandar, tetapi muzik tetap menjadi keutamaannya. Pada saat-saat sukar, Aiman akan memainkan gitar peninggalan ayahnya, mengingat kembali saat-saat indah bersama keluarga yang telah tiada. Akhirnya, selepas 5 tahun mencuba, nasib mula menyebelahi Aiman. Salah satu syarikat penerbitan muzik besar di negara ini tertarik dengan lagu yang dihantar oleh Aiman. Mereka memutuskan untuk menerbitkan lagu tersebut dan memberikan peluang kepada Aiman untuk menyanyikannya. Aiman tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Impian yang selama ini dikejar akhirnya mula menjadi kenyataan. Lagu tersebut menjadi hit besar dalam sekelip mata. Suara Aiman yang unik dan lirik lagu yang menyentuh hati membuatkan lagu tersebut mendapat sambutan hangat dari peminat muzik di seluruh negara. Dalam masa yang singkat, Aiman menjadi terkenal dan dikenali sebagai penyanyi yang mempunyai bakat yang luar biasa. Dengan kejayaan lagu hit tersebut, Aiman mula mengecap kehidupan yang berbeza. Dia kini bukan sahaja terkenal, tetapi juga kaya. Aiman berjaya membeli sebuah rumah besar di pinggir bandar dan mula mengumpulkan harta kekayaan. Namun, Aiman tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dia sentiasa ingat dari mana dia datang dan semua orang yang pernah membantunya dalam perjalanan hidupnya. Walaupun kini hidup dalam kemewahan, Aiman tetap rendah diri dan sentiasa bersyukur atas segala yang telah dikurniakan kepadanya. Dia sering kali mengunjungi ladang yang pernah menjadi tempat dia dibesarkan, mengingati semua kenangan bersama neneknya. Ladang itu kini diuruskan dengan baik oleh jirannya, dan Aiman merasa tenang mengetahui bahawa ia masih terjaga. Kehidupan Aiman yang dahulu penuh kesederhanaan kini berubah sepenuhnya. Setelah lagu hit pertamanya meledak di pasaran, populariti Aiman meningkat dengan cepat. Tawaran demi tawaran datang menghujani, termasuk undangan untuk muncul di pelbagai rancangan televisyen, konsert besar, dan acara kemasyarakatan. Aiman menjadi bintang baru yang digilai ramai, terutamanya oleh golongan muda yang terpesona dengan suaranya yang unik dan kepribadiannya yang merendah diri. Namun, dunia hiburan tidak selalunya seindah yang disangka. Di sebalik sinar kemilau populariti, ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Aiman mula merasakan tekanan yang datang bersama kemasyhuran. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap perbuatannya dinilai oleh orang ramai. Media mula mengejar cerita-cerita sensasi tentang kehidupan pribadinya. Aiman, yang dahulunya hidup dalam ketenangan di ladang, kini merasa terasing dan kesepian dalam keramaian. Suatu malam, selepas selesai sebuah konsert besar di ibu kota, Aiman duduk sendirian di balkoni apartmen mewahnya. Dari tingkat tinggi itu, dia melihat kerlipan lampu-lampu kota yang tidak pernah tidur. Di sebalik kemewahan dan kemasyhuran, Aiman merindui kehidupan lamanya yang sederhana. Dia teringat akan neneknya, Zainab, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan nasihat bijaknya. Tanpa neneknya, Aiman merasakan ada kekosongan yang sukar diisi. Suatu hari, ketika Aiman sedang berjalan-jalan di taman kota untuk mencari ketenangan, dia terserempak dengan seorang teman lama dari sekolah muzik, Izzat. Izzat adalah seorang pemain piano yang berbakat,
dan mereka pernah bermain muzik bersama sewaktu kecil. Izzat kini bekerja sebagai seorang komposer bebas yang sering bekerjasama dengan artis-artis tempatan. Pertemuan itu membawa kembali banyak kenangan indah. Mereka berbual panjang, mengenang saat-saat manis di sekolah muzik dan berkongsi cerita tentang kehidupan masing-masing selepas itu. Aiman mendapati bahawa Izzat tidak berubah, dia masih orang yang sama, rendah hati dan penuh semangat dalam muzik. Izzat menjemput Aiman untuk datang ke studionya yang sederhana, di mana dia bekerja mengkompos muzik untuk beberapa projek kecil. Tanpa disangka, Aiman merasa tenang dan gembira berada di sana. Di dalam studio kecil itu, di antara instrumen-instrumen muzik yang berderet, Aiman merasakan sesuatu yang telah lama hilang, semangat tulen untuk muzik yang datang dari hati, bukan dari desakan industri hiburan yang kadang-kadang kejam. Melalui pertemuan dengan Izzat, Aiman sedar bahawa dia perlu kembali kepada akarnya, kepada muzik yang dihasilkan dengan kejujuran, tanpa dibayangi oleh tekanan populariti dan keuntungan. Aiman mula meluangkan lebih banyak masa di studio Izzat, bekerja bersama-sama dalam mengubah lagu-lagu baru yang mencerminkan pengalaman hidupnya yang sebenar. Kerjasama mereka menghasilkan beberapa lagu yang sangat berbeza daripada apa yang biasa Aiman nyanyikan sebelum ini. Lagu-lagu tersebut lebih pribadi, lebih introspektif, dan penuh dengan emosi. Aiman menyedari bahawa dia tidak perlu sentiasa mengikuti arus untuk menjadi relevan. Kadang-kadang, menjadi berani untuk jujur dengan diri sendiri adalah jalan yang lebih sukar tetapi lebih memuaskan. Dalam proses itu, Aiman mula mendekati peminat-peminatnya dengan cara yang berbeza. Dia mengadakan konsert-konsert kecil di tempat-tempat yang lebih intim, di mana dia boleh berinteraksi dengan peminat secara langsung dan berkongsi cerita di sebalik lagu-lagunya. Peminat-peminat mula melihat sisi Aiman yang lebih tulen dan mereka menghargainya dengan lebih mendalam. Namun, perubahan ini tidak disenangi oleh semua pihak. Penerbit muzik yang sebelum ini membantu Aiman mencapai kejayaan mula meragui arah baru yang diambil oleh Aiman. Mereka bimbang bahawa perubahan ini akan menjejaskan jualan dan populariti Aiman. Mereka mula memberi tekanan kepada Aiman untuk kembali kepada formula lama yang telah terbukti berjaya. Aiman berada di persimpangan. Dia tahu bahawa untuk terus berjaya dalam industri, dia mungkin perlu membuat kompromi. Namun, di satu pihak lagi, dia merasakan bahawa dia telah menemui semula tujuan sebenarnya dalam muzik, dan dia tidak mahu melepaskan itu. Dalam keadaan tertekan, Aiman berbincang dengan Izzat dan beberapa teman rapat lain. Mereka menyarankan agar Aiman mempertimbangkan untuk menubuhkan syarikat penerbitan muzik sendiri, di mana dia mempunyai kawalan penuh terhadap karya seninya. Idea ini mencetuskan inspirasi baru dalam diri Aiman. Dia sedar bahawa untuk kekal benar kepada dirinya, dia perlu berani mengambil risiko dan berdiri di atas kaki sendiri. Dengan sokongan dari rakan-rakannya, Aiman mengambil langkah besar dalam kariernya. Dia menubuhkan syarikat penerbitan muziknya sendiri, yang diberi nama Reco Music. Nama ini dipilih untuk mengingatkan dirinya tentang akar usulnya dan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Reco Music mula menerbitkan karya-karya baru Aiman yang lebih pribadi dan eksperimental. Pada mulanya, langkah ini kelihatan berisiko. Namun, Aiman percaya pada kualiti muziknya dan pada hubungan yang dibinanya dengan peminat. Dia yakin bahawa walaupun jalan ini sukar, ia adalah jalan yang betul untuk dirinya. Satu demi satu, lagu-lagu yang diterbitkan oleh Reco Music mula mendapat perhatian. Walaupun tidak semua lagu menjadi hit komersial, namun karya-karya tersebut diiktiraf kerana kualiti seni dan kejujurannya. Aiman mula mendapat pujian bukan sahaja daripada peminat, tetapi juga daripada pengkritik muzik yang mengakui keberaniannya dalam membawa sesuatu yang berbeza dalam industri. Dengan kejayaan Reco Music, Aiman juga mula memberi peluang kepada bakat-bakat baru yang kurang mendapat perhatian. Dia mula mengasuh beberapa artis muda yang mempunyai bakat besar tetapi kurang mendapat peluang untuk menonjol. Melalui Reco Music, Aiman berharap dapat memberikan mereka platform yang dia sendiri sukar untuk dapatkan pada awal kariernya. Setelah beberapa tahun yang penuh dengan liku-liku, Aiman akhirnya menemui ketenangan dalam kehidupannya. Dia berjaya membina empayarnya sendiri,
bukan sahaja dalam dunia muzik tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Walaupun kejayaannya kini jauh lebih besar daripada apa yang dia pernah bayangkan, Aiman tetap tidak melupakan asal-usulnya. Dia sering melawat ladang yang ditinggalkan kepadanya, tempat di mana semuanya bermula. Ladang tersebut kini dijaga dengan baik oleh jirannya, tetapi Aiman masih merasakan kehangatan dan kedamaian setiap kali dia berada di sana. Di situ, dia mengenang kembali perjalanan hidupnya, dari seorang anak kecil yang kehilangan segalanya, hingga menjadi seorang artis yang disanjungi ramai. Dalam detik-detik itu, Aiman menyedari bahawa kejayaan sebenarnya bukanlah sekadar populariti atau kekayaan. Kejayaan adalah apabila kita dapat hidup dengan jujur kepada diri sendiri, melakukan apa yang kita cintai, dan berkongsi kegembiraan itu dengan orang lain. Aiman telah melalui banyak ujian dan dugaan, tetapi setiap satunya membentuk dirinya menjadi siapa dia hari ini. Cerita hidup Aiman Rekho adalah kisah tentang ketabahan, kejujuran, dan keberanian untuk mengikuti impian, walaupun jalan yang diambil penuh dengan liku. Dalam perjalanan hidupnya, Aiman belajar bahawa kejayaan bukan datang dari meniru orang lain atau memenuhi jangkaan orang lain, tetapi daripada menemui suara unik sendiri dan berani untuk mengekalkannya. Aiman kini berdiri sebagai bukti hidup bahawa dengan usaha yang gigih dan hati yang tulus, kita boleh mencapai apa sahaja yang kita impikan. Dia bukan sahaja berjaya sebagai seorang penyanyi, tetapi juga sebagai seorang manusia yang memberikan inspirasi kepada ramai. Dalam setiap lagu yang dinyanyikannya, ada cerita yang mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan ini, kita harus berani untuk menjadi diri sendiri, walaupun itu bermakna kita perlu berjalan melawan arus. Kehidupan Aiman Rekho adalah sebuah perjalanan yang luar biasa, penuh dengan pengajaran dan inspirasi. Dan walaupun cerita ini berakhir, perjalanan Aiman dalam dunia muzik dan kehidupan akan terus berjalan, membawa lebih banyak lagu dan cerita untuk dikongsi dengan dunia. Terima kasih kerana bersama saya sehingga akhir cerita ini. Jika anda merasai ketegangan, emosi, dan kelainan dalam cerita ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan betul. Cerita seperti ini mengingatkan kita tentang dinamik kuasa yang wujud di dunia kita dan bagaimana kadang-kadang yang tidak dijangka berlaku ketika paling tidak dijangka. Jika anda menikmatinya, jangan lupa tekan butang suka, kongsikan pendapat anda di komen, dan tentu saja langgan saluran untuk lebih banyak cerita yang menggali dalam pengalaman manusia. Sehingga bertemu lagi, tetaplah ingin tahu dan tetaplah terinspirasi. Jumpa lagi di video seterusnya.